Ada one day ni aku tengah cari nak tengok site aku. Okey. Dan tu aku nak balik KL. Okey. Tapi sebelum balik KL aku nak tengok tu site aku. Ha. Dan tu site aku dekat Bukit. Dulu situ apa? Getah. Okey. Diorang dah tebang semua getah, diorang nak tanam sawit pula. So aku kena lalu kat situ, dia jadi tanah merah Bukit tu. Okey, faham. Lapang ah. Lapang lah. Dan nak maghrib lah. Okey. Saja cik pasal. Lepas tu hujan. Pam, kita aku sangkut masuk lubang. Oh, sebab tanah lembut kan? Aku kat tengah bukit tu. Ya. Jalan utama, aku rasa dekat 800 meter daripada tempat. Aku kena turun. Abang aku kena turun. Aku kena stay kat kereta. Cakap kat abang aku, kata abang aku dengan aku, tak apa, aku stay kat kereta, aku jaga kereta, kau try cari orang. Tak, bukan. Sebab kalau aku biar kereta tu akan lagi ke depan. So aku dah hold. Abang aku turun jalan kaki, selipar tersangkut kat lecak sampai kat jalan kat main road tu. Jalan Felda memang tak ada apa. Okey, faham. Abang aku jalan lagi depan sikit, ada satu kampung.